Tindakan seorang pemandu trailer membawa muatan cerucuk binaan melebihi muatan memakan diri apabila dikenakan saman dalam ops paras disusur keluar Plaza Tun Lebuh Raya Lembah Kelang Selatan SKVE hari ini. Lelaki berusia 50-an dalam perjalanan ke Ulu Yam daripada Banting didapati membawa lebihan 6 tan daripada 45 tan yang dibenarkan bagi trailernya. Menurut lelaki itu, dia telah bekerja lebih 15 tahun sebagai pemandu lori dengan sebelum ini membawa kontena. 2 saman dikeluarkan iaitu kepada pemandu itu dan pemilik syarikat yang masing-masing sebanyak RM300. Sementara itu, pengarah JPJ Selangor, Azrin Borhan berkata, kebanyakan alasan diterima membawa lebih muatan adalah bagi mengejar keuntungan yang lebih daripada majikan. Katanya kebiasaannya muatan mereka melebihi 30 sehingga 70% daripada muatan dibenarkan pada kenderaan. Beliau turut menafikan pergerakan JPJ dipantau oleh Tonto namun tiada ancaman sama ada bertulis atau verbal diterima setakat ini. Mengulas lanjut, kata Azrin, sebanyak 724 kes membawa muatan melebihi had dibenarkan yang menyebabkan risiko terhadap integriti struktur jalan raya dan keselamatan pengguna lain bermula 1 Mei lalu. Selain itu, 645 kesalahan membawa muatan secara berbahaya dan 23 kenderaan barangan disita di bawah Seksyen 80 Akta Pengangkutan Awam Darat 1920 kerana membawa muatan melebihi 70%.